Sekian Kim Syah daripada dan rakan-rakan Jerry Kang dari Kang Financial Advisor dan CC Advisory. Jadi topik kali ini ialah Panjauan 2026 dan bagaimana ia memberikan kesan langsung kepada kewangan rakyat Malaysia. Ya, jadi satu, sektor otomotif dan pengangkutan, ya, penghadap dan cukai Langkawi Labuan bermula 1 Januari 2026, pengecualian cukai kenderaan di Langkawi dan Labuan hanya terhad kepada kereta bernilai bawah 300,000. Ini bertujuan menghalang penyelenggaraan status bebas cukai untuk kereta mewah. Ya, jadi okey, insentif EV, pengecualian cukai untuk kereta EV, ya. Okey, jenis import kuno CBU akan tamat pada 31 Disember 2026, ya. Selepas tarikh itu hanya EV yang mempasang di Malaysia CKD akan terus mendapatkan insentif sehingga akhir 2027. Jadi sampai sini saya akan jemput Jerry untuk mengulas sedikit untuk pandangan dia. Jerry, Okey, singkat saja. Inisiatif lain dalam Pelancongan 2026 ada pengenalan Lemon Law. Lemon Law, kita fikir secara dalam fikiran kita, warranty. Pengguna kereta baru, jika membeli kenderaan yang baru, jika kenderaan baru itu tak berfungsi, sini rosak, pengguna baru berhak balik kepada pengeluar untuk mendapatkan servis gantian. Lemon Law, ingat saja, warranty. Untuk pengulasaan lanjut mengenai Lemon Law insentif kalian, tanyalah Nova AI atau Google AI. Alright. Okey, bantuan diskaun tol juga merupakan insentif yang diberikan kerajaan. Diskaun 50% pada hari Deepawali 18-19 Oktober tahun lalu. Ini just by revise lah. Tahun ni kita harap dapatlah. Okey, pendidikan. Okey, bonus RM100 juga diberikan kepada pelajar yang layak 18 tahun ke atas. Okey, 18 tahun ke atas akan bermula pada Februari 2026. Ingat, rebut peluang ni para pelajar. Ingat. Okey, pendidikan percuma LPTA bagi golongan miskin juga terdapat. Pelajar-pelajar miskin jangan lupa register e-kasih. Alright, untuk mendapatkan program ni di bawah Pelancongan 2026. Alright. Okey. Kerajaan sangat mengambil alih hak pekerja. Kerajaan sangat madani, sangat baik hati. Dia mau orang bersara dengan baik, nyaman. Kerajaan juga menambah caruman sehingga 60 tahun. Bagi pekerja gig juga boleh macam secara sukarela. Harus untuk mendapat insentif ni, jumpalah perancang keuangan. Okey, pengurangan KWSP untuk haji juga ada insentif. Naikkan selama 3,000 hingga 10,000 untuk menampung kos perjalanan haji yang meningkat. Itu sahaja penangan saya dalam Pelancongan 2026. Terima kasih. Ya, jadi saudara saya, sila like, subscribe dan share, ya. Terima kasih.